Bismillahirrahmanirrahim. Bila difikirkan jauhnya perjalanan, nak saja aku batalkan. Bila difikirkan payahnya trek, nak saja aku tarik brek. Tapi bila difikirkan sudah berada di tengah, takkan nak berpatah. Tak pernah wujud dalam kamus hidup aku untuk beralah. Biar kalah, asal tidak mengalah. It's my Macam biasa, selepas subuh, korang siap-siap sarapan dan kemas, packing barang. Dalam masa packing ni, kita ditemani oleh lebah-lebah. Okay, sebab Camp Teku ni memang banyak gila lebah. Paling banyak lebah bulan 5 nanti dekat sini. Sebab rasanya 22 hari bulan 5 itu adalah hari lebah sedunia. Okay, sambung balik perbincangan malam tadi. Pada pagi ni, decision kita orang buat untuk semua orang pergilah ke Camp Pasir Mengkuang. Sebab kalau nak berpecah dua orang saja tinggali Camp Teku ni, tak berapa selamat lah. Betul ke kan? Orang belakang jangan cakap sesat. Oi, betul lah, ni jalan kita harus pergi ni lah. Buka tu ke? Dia dah komputer, dia dah kena tutup dah. Faham tak? Itu dia. Daripada Camp Teku, pukul 9.30 sekarang, kita nak menuju ke Camp Pasir Mengkuang. Okay? Sebelum kita akan campsite dekat situ, InsyaAllah esok niat kita nak shoot ke 4 Step Waterfall. Semoga Allah mudahkan, InsyaAllah, amin. Jom. Jalanan nak menuju ke Camp Pasir Mengkuang ni, kami banyak tinggal barang dekat Camp Teku tadi lah. Okay, maknanya 2 orang kongsi satu load. 2 orang bawa satu bag macam tu lah. Sebab nanti kita akan patah balik ke sini lagi. Okay, pada hari sekarang hari Ahad, Isnin, Selasa akan patah balik ke Teku, InsyaAllah. Okay, so jalan ni tak biasa, tak banyak lah orang masuk pergi ke 4 Step ni. Jadi kalau perasan kat depan tu guide bawa kita sambil dia buka jalan lah. Dia tebas sikit mana yang dah tutup-tutup pokok semua. So dalam trek ni memang tak boleh nak putus lah. Kena rapat-rapat semua. Depan, belakang. Kalau belakang dah start jauh, berhenti jap, tunggu. So tengok line up semua ada kat belakang. Okay, boleh sambung jalan. Untuk pengetahuan, trek sepanjang hari ni memang banyak gila lintah. Gila banyak lah. Anak sungai tahan air. Okay, sebab kita tak bawa botol, so mana jumpa anak sungai, kena minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teruskan lagi perjalanan. Kalau pergi ke 4 Step pun lepas, kalau lepas 4 Step, tapi kita tak boleh pergi dekat 4 Step. Air kalau macam ni, kalau air tak surut, air kuat. Kita tak boleh pergi bawah 4 Step, kita tak boleh pergi tuju, tak boleh pergi kat kolam dia. Kita akan nampak je lah kat belakang. Tengok daripada jauh je. Rapat dah. Serapat yang boleh lah. Sebab kalau tengok air naik, tengok banyak buih. Itu. Air tengah besar lah ni. Okay, jom jalan. Trek memang tak ada trek ni. Bismillah. Smooth. Hati-hati batu licin. Bismillahirrahmanirrahim. Air laju. Okay.
Oh, daripada sini boleh nampak sungai ni. Kita akan rentas tepi sungai. Oh, cantik subhanallah. Jalan melalui sungai sekarang. Batu-batu licin, kena hati-hati. Untuk hari ni rasanya berapa kali melintas sungai pun aku tak terkira lah. Dah berapa puluh kali dah. So tips dia kalau yang boleh aku share kat sini, better pakai kasut dengan pakai hiking stick. Tengah merintasi sungai. Air dia laju sini. Memang banyak membantulah hiking stick ni. Sebab kalau tak ada stick ni memang susah lah. Dengan batu dia loose, licin. Oh, bila rentas sungai macam ni, buckle bag kena buka. Untuk hati-hati. Rasional dia kenapa kita kena buka buckle, in case of emergency, arus kuat dan kita punya bag kena hanyut dengan arus. So bag tu boleh kita lepaskan dengan mudah. At least kita tak terhanyut sekali. Rentas. Baik. Okay, sini dalam hati-hati, Yum. Yum, bakal buka Yum. Ha? Bakal. Dah. Boleh. Tak apa, kita slow cek jalan. Air dalam, arus dia kuat. Nak kena hati-hati. Kenapa aku suggest pakai kasut tadi? Okay, sebabnya aku pakai sandal sepanjang perjalanan ni. Tapi bila sampai dekat tempat yang crossing sungai banyak ni, batu-batu dia semua loose. Jadi banyak yang tersangkut-sangkut kaki dekat batu. Memang sakit lah kaki. Ibu jari kaki, kaki-kaki sekeliling ni memang semua sakit lah. By end of the day aku tak rasa macam ada kaki dah dekat bawah. Nak tukar kasut sekarang tak boleh pula. Sebab kasut spare aku tinggal dekat camp Teku tadi. So nak tak nak, hadap je lah. Alhamdulillah. Silakan. Buang pasir kat dalam. Alhamdulillah. Okey. Ya, saya tengah mentas lagi. Jalan. Dekat tengok depan. Oh, Allah Akbar. Sorry. Oh. Dekat tengok depan. Lepas bersungai tu tadi, kita memanjat ni. Okey. Tinggi. Pokok ni. Cantik pokok ni. Bunga dia ke apa tak tahu lah. Sambung lagi kat kita kena bas. Okey. Tapak kaki yang kawasan dia ni. Okey, laluan. Okey, terus jalan. Guide sambung lagi buka jalan. Lagi banyak lah dapat ni. Tapak haiwan tak tahulah. Haiwan apa. Tapak dia banyak lah. Ni lagi. Okay. Kita dah rentas hutan-hutan ni. Jumpa lagi sungai. Untuk pengetahuan, trek ke 4 step ni memang jarang gila orang masuk lah. Sebab biasanya siapa yang buat M2K ataupun K2K, diorang tak masuk pun 4 step ni. Okay, kita dah sampai kat sungai. Kat kawasan ni ada kebun katanya. Kebun liar. Kita cari pucuk paku. Pucuk paku untuk makan malam ni, sayur. Ya Allah, subhanallah.
Oi, cantiknya sungai ni, ya Allah. Besar ni. Oh, cantik subhanallah. Jom. Kita rentas sungai. Ha? Laju eh? Oh. Air laju. Oh, beg letak situ. Okey. Beg kita akan tinggal kat sana tu. Okey, yang tak ada beg boleh terus naik atas cari sayur untuk kita makan malam ni. Okay. Laju air dia kan. Tengok. Oh, boleh eh? Saya tinggal beg. Dah. Koyum jalannya bawa beg ni eh? Ni belakang ikut sana. Aku naik sini. Ni sini. Belakang ikut aku tu. Kau nak bawa ke sana Hafiz. Okey. Baik. So separuh naik sini, separuh naik sana. Okey, masa untuk kita cari sayur. Tengok ni banyaklah tahi dia, abang besar. Yang kawasan dia lah. Nampak tapak-tapak dia ni. Okey. Jom. Kita tinggal beg kat sini. Lepas tu kita cari sayur. Oh, inilah dia yang dia kata kebun sayur. Kebun sayur. Inilah dia, yang ni. Ni ucap aku ni. Ucap aku. Banyak. Kebun sayur. Aduh, ni kalau bini aku nampak ni pantang dia ni, cucuk paku ni. Tengok je lah video nanti. Nak rasa tak dapat lah. Tengok cucuk paku. Kau tengok Linda. Ni kalau kau Wan bawa balik, masak. Kita rasa yang liar punya. Kita petik pucuk paku ni untuk makan malam ni je. Sebab kalau simpan esok dah lembik, dah tak segar. Oh, banyak. Mana aku tak nampak. Ni kan. Sini.
Okey, kita petik lagi. Kita sambung lagi berjalan lepas daripada kebun sayur tadi. Petik pucuk paku. Bau tai binatang. Banyak tadi. Tai abang besar. Haluan berbatu. Dalam sampai perut. Sampai perut air ni. Harus kuat. Tolak beg lagi. Aduh. Allah Akbar. Macam ni. Okey. Lagi satu tips yang boleh membantu, boleh bawa Vaseline lah. Okay, sapu siap-siap dekat kaki sebelum pakai stokin, pakai sandal atau pakai kasut. Kalau dah start melecet kaki, barai weh. Banyak sungai, banyak batu nak redah ni. Sambung cerita. Okey, guide bagi tahu biasanya lah dalam setahun ni rasanya adalah 2 atau 3 kali je grup yang masuk ke 4 Step waterfall ni. Tu yang korang boleh nampak lah. Hutan-hutan dia ni memang nampak dara lagi lah. Ada ekor sini. Ha. Time ni dah putus lah sebab orang depan dah jauh tak nampak tadi. So mencari-cari ni. Oh, bawah. Sungai. Tu pentingnya tadi awal-awal dah pesan, dalam hutan ni nak kena stay fokus, tak boleh nak putus dengan orang depan. Nak kena maintain pace yang sama lah semua dalam satu grup ni. Sepanjang jalan ni memang banyak lah tempuh-tempuh tengok sungai ni. Gila banyak lubuk dalam-dalam ni. Kalau kaki pancing tengok memang geram lah. Lagi crossing sungai. Okay, alhamdulillah sampai ke seberang sungai sini. Okay. Kem Pasir Mengkuang yang kita nak pergi ni, dia sebenarnya menyusul sungai ni je sebenarnya, tapi banyak kali cross nak shortcut. Jalan ni memang raw lah, tak ada track pun.
guide buat jalan. Okey. Tadi ada 2 orang dah terputus, dia ikut jalan lain. Baik, kita tunggu sekejap lah. Dapat catch up balik. Keluar daripada hutan tadi, sampai kat sungai lagi. Tapi tengok tu, awan mendung, cuaca gelap. Tak minta cerah lah, tak ada. Sebab kalau macam hari ni hujan, kemungkinan nak submit ke 4 step susah lah. Okay. Step 5 tu. Oh. Dah. Kita kena cross sungai ni, tapi itulah dalam. Jalan tu. Tu, jalan masuk dia kat dalam tu. Tengah fikir-fikir macam nak lepas ni. Ha? Tu ada sungai lain kan? Sungai. Ya. Betul langkah sekali lagi. Okey, cari depan lagi, tengok mana yang lebih sesuai nak kita melintas. Oh, hujan dah turun. Hujan dah mula turun. Dia tak dalam sangat tapi air dia deras. Bahaya, kena berhati-hati. Bismillah. Hujan. Okey. Nah, ya. Okey, ini. Dia pergi masuk. Bar batu besar. Pokok duri, pokok rotan ni semua. Kena hati-hati, duri tajam. Kita nak naik atas tu. Jom. Okey. Guide masih mencari lagi jalan yang okey sebelum kita semua boleh teruskan. Hunter. Macam hari ni ya. Hunter. Macam hari Hunter. ni kan. Tahu gini ha? Siang. Pam. Pemburu haram. Okey. Tu ada kesan. Ada kesan. Oh, tadi Dia baru kesan baru potong ni. Baru hari ni kat kata. So kesan parang. So kemungkinan ada pemburu haram masuk. Nampak ni? Bersih lagi, hidup lagi. Maknanya tanda-tanda ada orang masuk ni. Si pemburu haram ni sama. Jom jalan lagi.
tapak kaki, tapak kasut ni pun baru lagi ni. Okey. Ada orang baru masuk ni dalam ni. Okey, time ni barulah kita orang sedar. Rupa-rupanya yang kita orang ingatkan pemburu haram tadi tu, bekas-bekas yang potong pokok tapak kaki tu, ingatkan pemburu haram. Rupa-rupanya kita orang punya sendiri. Okey, sebabnya macam hijab ditutup, kita sebenarnya dah berpusing-pusing 2-3 kali dah dalam tempat yang sama dalam hutan ni. So kita orang berhenti dulu, tengok balik map siapa yang ada jam, GPS semua tu, kita tengok mana jalan yang betul. Time ni dah mula kami fikir-fikir lah, ujian apa yang kita orang tempuh sekarang ni. Tadi kita pusing balik. Kita pusing situ bos. Kalau pergi ke sini, sungai ada depan tu ya. Sungai tu. Itu. Itu. Kalau map dekat Awang Koyung clear, lagi clear. Koyung? Sungai situ. Kita berhenti sini ni, tengah-tengah ni. Ya. Pusing balik semula. Kita pusing bulat gitu. Kau pasal return back gitu. Back semula asal. Kau pasal pusing gitu. Dua pusing belakang balik. Kalau ke sana sungai. Sungai Payung, ya. Tujuh ke tengah sungai lah, ikut meter balik. Kita datang ke sini. Ke sana. Sebab sungai ke sana. Okey. Jangan tadi. Nampaknya ujian ni masih berterusan lagi ni. Masih belum ditemukan dengan jalan keluar lagi pada kita. Kena ke sana mantap, sini mantap. Kena ke sini mantap. Tu sungai tu. Tengok biru tu sungai kan. Boleh. Daripada map, daripada jam tadi, baru kita dapat tahu memang betul lah kita berpusing-pusing berapa kali dalam trek ni. So time ni memang kita orang bertawakal lah, serah pada Allah apa yang akan berlaku. Kita orang reda, guide pun akan membuat kerja dia lah. Okay, akhirnya kita percaya keluar daripada hutan. Tadi berloop kita pusing tempat yang sama je. Itulah mungkin kena tutup tadi jalan. So sekarang kita akan melintasi sungai. So nak turun ni curam across sungai sana. Jom. Okay. Hati-hati, licin sangat dan jauh. Okay. Kita kena melintas ada rotan sini. Nampak tenang tapi jangan distance tu tak dalam dan air dia tak laju lah. Arus deras sungai-sungai ni semua. Okay, Alhamdulillah jaya melepasi sungai ini. Okay, macam aku cakap awal-awal tadi lah, batu-batu dia macam ni yang memang membuatkan kaki sakit kalau pakai slipper ataupun pakai sandal. So better pakai kasut lah siapa yang ada tu. So, kita jumpa pantai. Tengok pantai pasir. Tapi bukan air masin. Air tawar.
Okay, kita akan cross lagi sungai ni. Air dia cetek je, tapi arus dia deras gila. Dengan batu-batu dia yang licin, memang kena hati-hati lah. Alhamdulillah. Makan tengah hari. Okay. Kita rehat makan tengah hari kat sini. Ni Pasir Mengkuang lah nama dia, tempat. Okay. Tak dulu. Lepas lunch rehat, kita teruskan lagi berjalan. Kembali masuk ke hutan. Tapak seladang. Okay. Tapak besar ni. Macam dah sama dengan kaki kita dah. Sedang. Dekat nak sungai. Sedap. Minum dulu. Inilah sebabnya awal-awal tadi aku cakap kita tak perlu bawa botol pun. Sebab sepanjang perjalanan ni memang banyaklah anak-anak sungai. So kita minum air direct daripada situ. Ada pun bawa cawan je. Melintas sungai ni pada hari ni dah macam makan chewing gum dah aku rasa. Memang tak putus-putus lah. Hutan sungai, hutan sungai, hutan sungai macam tu lah sepanjang hari. Lagi satu perancangan awal tadi, kita daripada Kem Teku nak menuju ke Kem Pasir Mengkuang, tidur di sana. Tapi memandangkan keadaan sungai yang agak tinggi dan laju ni, jadi kita bincang tak selamat untuk stay di Kem Pasir Mengkuang. Jadi kita tukar ke kem yang berdekatan, Kem Opor. Okay, untuk pengetahuan, kem tu selamat sikit lah kalau dikatakan berlaku kepala air atau apa. Tempat tu tinggi sikit dan kita masih ada masa lah nak selamatkan diri. Dengan izinnya lah. Jatuh dalam trek sungai dan trek kat hutan, kalau kawasan Kuala Tahan ni memang dah biasa lah. Sekejap jatuh, siap jatuh. Memang dah benda tu dah macam biasa dah rasanya. Long lagi jalan kat pasir. Tiba-tiba gelap ni, mendung.
Kita cross sungai lagi, masuk kawasan hutan lagi. Dalam. Oh, hujan turun. Ngam-ngam masuk sini hujan turun. Lap, jom kita sambung lagi jalan. Aduh. Time ni kononnya bila dah start hujan ni nak rest kejap, nak tengoklah, harap-harap kalau hujan berhenti. Tapi negatif, hujan makin lebat. Kita redah jalan juga. Hujan lebat ni. Lintas lagi sungai. Bismillah. Oh, tengok scenery dia, cantik. Okey. Mau jalan. Guide tengah buka jalan. Kat belakang tu nampak ada kesan terbakar. Pokok terbakar. Punca tak tahu kenapa. Aku sejujurnya tak suka sebenarnya, tak sedap hati kalau nak mendekati tempat yang bekas kena panahan petir. Kalau betul lah pokok ni terbakar sebab kena panah petir. Nampak? Lah. Dah jadi arang dah kayu pokok ni. Dah hati-hati lah. Jadi arang dah kayu. Ya, pokok ni. Ini bakar sedap ni. Ikan tu. Aduh. So laju-lajulah kita melangkah tinggalkan tempat ni. Tak best lah. Sambar petir. Meriah tu. Satu spot berapa ekor ni. Lihat. Belum tengok sebelah lagi ni. Oh, hujan turun lebat tiba-tiba, angin kuat. Dahan jatuh. So sepanjang hari ni berapa kali lah hujan lebat turun, berhenti, sambung lagi, hujan lagi. Yang kali ni betul-betul mencabar lah. Dalam hati aku rasa macam ada sesuatu yang tak sedap lah. Tiba angin kuat. Dan dalam hati aku cakap, mungkin kita ni tak welcome dalam tempat ni kot, nak ke Fostep ni. Tak tahulah, Allahualam. So betulkan balik niat, kita tawakal, kita redah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Line up semua tengah menunggu. Jom jalan.
Sambung berjalan lagi dalam hujan. Okey, ada anak sungai. Kita nak kena lintas. Tenggelam. Okay. Okey. Biasa air naik ni. Kalau macam ni kan, bunyi dentung. Itu syarat tu, dentung. Nampaknya bukan aku seorang je lah ada perasaan macam yang apa aku rasa tadi. Ke mana? Bunyi berdentum yang dimaksudkan tadi tu macam kedengaran seperti macam ada kepala air ataupun ada batu yang jatuh dekat atas. Kita tidur dekat tadi tu, lubuk. Tadi, kem tadi, lubuk dia, cuaca. Kita tengok cuaca. Kalau esok nak lagi ni. Ha? Kalau pergi sana tak ada. Pasir tu lah, pasir gantang. Lepas ni? Ha? Kerau dah lepas, tapi pasir gantang tu nak tidur bahaya. Ha. Bukan pasir nampak daripada atas tu kan. Direct hujan ni kan, hari ni kan. Kalau dia cari tempat apa-apa dia buat depan tu. Ha? Dia tempat atas tebing ni, dia tak atas mana tu. Tak awal. Tak ada. Ini maknanya tuan. Patah balik kan. Biru. Patah balik. Ke sana patah balik. Ya, betul. Mengali. Mengali ke belakang. So time ni sekali lagi kita arah yang salah. So terpaksa perbetulkan balik. Kita berpatah balik tadi. Sebab tengok arus air turun sana. Kita patut lawan arus. So time ni jugalah kita berbincang. Kita tak jadi tidur di kem Pasir Mengkuang atau kem Pasir Panjang. Kita menuju ke kem Popo. Depan ni kan. Dia membulat macam tu. Membulat ke kanan. Time ni memang dah rasanya mental lah masing-masing. Kaki dah barai, tapi nak tak nak kita kena teruskan. Okay, cross sungai lagi. Air laju sebab tadi hujan lebat. Kena berhati-hati lah. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang laju. Memang laju. Wah. Oh. Okay, sini dah clear sikit. Itu apa? Gedung? Itu gedung eh? Okey. Kalau daripada sini kita boleh nampak puncak gedung kat atas tu. Puncak gedung yang kita lalu semalam ke 2 hari lepas. Macam tu lah. Cantik lah nampak puncak tu. So ni sungai. Kita cross sungai ni. Kalau korang nak tahu location dia Postep Waterfall yang kita nak tuju ni, dia berdekatan je dengan puncak Gunung Tahan. Korang boleh tengok lah dekat gambar yang aku pernah share awal-awal video part 1 dulu. Okay, dia punya location memang bersebelahan je, Postep Waterfall ni dengan puncak Gunung Tahan.
Cuma tak ada jalan yang direct lah daripada puncak tu. Kita kena turun dulu pergi ke kita Teku. masuk Dari balik ke Teku hutan. baru Bismillahirrahmanirrahim. patah balik ke Four Step Waterfall ni. Sambung lagi menerabas. Pergi ke sungai. Son sungai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa ni. Macam lah tempat sini nampak. Gai. Takut kebuan. Gai. Okay, time ni aku terlambat nak rakam tadi momen-momen yang bagi aku menarik lah. Bukan menarik, menyeramkan sebenarnya. Sebab kat depan tadi, masa menerabas ke hutan ni, ada terkena tebuan ataupun penyengat macam tu lah. So masing-masing bertempiaran lari. Yang kita orang berada kat tengah-tengah ni, tak tahu apa berlaku kat depan. Tengok orang depan dah berterabur. Oh, panik sekejap. Ada yang terjatuh-jatuh tadi, tinggal beg. Allahu Akbar. Oh, masa menebas ada tertebas penyengat ke apa. Kan kabut semua berlari. Turun balik. Cek sungai. Oh, alhamdulillah dah turun bawah ni. Tak air. Terus masuk sungai. Melintas ke seberang. Sejak kejadian bertempiaran lari tadi, dalam kepala otak ni sekarang memang tak stop lah terfikir. Kot kalau kena sergah dengan apa-apa haiwan lagi ke kan. Nauzubillah, minta dijauhkan lah.
Tengok macam ada pulau tengah-tengah dia. Cantik gila. Kita nak pergi ke Pasir Panjang. Campsite dia bahaya. Tepi dengan sungai. Lagipun tempat nak lari jauh. Jauh dengan tebing. Ini dekat dengan tebing. Dekat dengan tebing. Okey. Tapi kena buang pokok ni. Kena buang pokok ni. Kalau awak mama. Okay. Sekarang dah sampai di camp sebelum Pasir Panjang. Tapi nak pergi ke Pasir Panjang, tempat tu bahaya sikit, tak ada dekat dengan air. So kita campsite dekat sini lah. Okay. Tengah set up. Hai, kita tidur semua sini malam ni. Okay. Ini pacat dah besar dah, gigit kaki tadi. Ni lagi satu je. Fly. Pukul 7 lebih malam sekarang. Tadi sampai terus mandi, set up kemah, solat asar. Terus sekarang dah set up tent fly, memanjang ni sampai ujung sana. Semua memasak dalam ni. Dan lepas tu nanti tidur semua dalam ni. Berjamaah kita 12 orang. 12 orang dalam tent. Okay. Esok baru kita akan shoot pergi ke Four Step Waterfall. Lepas tu day pack je. Lepas tu balik tidur sini lagi. Lepas tu hari berikutnya baru balik ke Camp Teku. Makan malam kita pucuk paku yang kita petik tadi, masak lemak. Jom makan malam. Bismillah. Dah 2 seminggu ni tak? Yang ni